Okey, hari ni abang nak tunjuk korang cara buat roti telur berkucai. Ini idea daripada kawan kita ni. Dia cakap, abang, roti telur berkucai sedap. So abang buat, tapi derhaka sikit abang campurkan toge. Sebab abang nampak idea ni macam cucur udang kan. So abang campur bahan-bahan yang cucur udang pakai. Tinggal lagi tak ada udang kan. Kita try buat kan, ikut apa yang kawan kita ni recommend kan. So menu ni macam bagus untuk buat petang. So abang-abang yang meniaga roti canai petang, kalau tak ada jual cucur udang, boleh buat roti telur udang ni. Nanti buah udang, buah bahan-bahan cucur udang tu goreng garing-garing, makan dengan sos. Ni dah boleh jadi satu lagi menu petang kan, roti telur udang. Tu macam good idea kan. So abang dah try buat tadi, memang sedap. Kucai dengan toge pun makan dah sedap dah kan. Bayangkan kalau korang goreng udang dulu, campurkan dalam roti telur ni, mesti lagi sedap. So korang boleh try menu ni dan try jual kat kedai korang. Okay.